sidang kemuncak negara Arab Islam di Riyadh, Malaysia berjuang usul halang rejim Israel sekat bantuan untuk penduduk Gaza. Kerugian pelaburan hampir 44 juta ringgit, SPRM ambil dokumen dari Fashion Valley, Khazanah Nasional dan dua badan kerajaan lain untuk siasatan. Dakwaan miliki 6,000 pil kuda, Mahkamah menarik liwat arah 6 rakyat Malaysia termasuk seorang artis ditahan sehingga 3 bulan untuk siasatan lanjut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami mulakan dengan laporan yang baru diterima. Penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hadir serentak di 4 lokasi berhubung siasatan kerugian pelaburan Khazanah Nasional dan Pembekalan Nasional Berhad PNB dalam Fashion Valley berjumlah 43.9 juta ringgit. Mereka mengambil beberapa dokumen dari Premis Fashion Valley dan Pejabat Kementerian Kewangan, Khazanah Nasional dan PNB. Sementara itu, Malaysia telah menyediakan satu draft resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang antara lain mencadangkan agar Israel disingkir sebagai anggota pertubuhan itu jika terus melanggar undang-undang, hukum dan keputusan dalam isu membabitkan Palestin. Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan sudah mengambil langkah wajar dan tegas bagi memberi tekanan ke atas Israel untuk menamatkan kezaliman di Gaza. Perbicaraan hari pertama kes pegawai kanan polis yang dituduh membunuh seorang remaja 17 tahun ditangguh esok kerana pertukaran pasukan peguam tertuduh. Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh Datuk Bhupinder Singh Prit membenarkan penangguhan bagi membolehkan pasukan pembelaan baru meneliti dokumen membabitkan kes berkenaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejarah baru terus dilakas Selangor Red Giant SRG apabila muncul pasukan pertama Malaysia merakam kejuaraan back-to-back pada saingan Liga Profesional Mobile Legends Bang MPL Malaysia. Ia selepas kemenangan 4-2 yang dilakar ketika berdepan Vamos pada aksi grand final yang berlangsung di Kompleks Sukan Edu City di Iskandar Puteri, Johor semalam. Dan kini SRG menggigit peluang untuk melekatkan Golden Road dengan gelaran juara dunia MSC kini menjadi sasaran. Laporan itu tadi mengakhiri Semasukan malam ini bersama Yasir untuk paparan antarabangsa. Selepas ini, saya Faris Fikri Zulkarnain. Assalamualaikum dan salam hormat. Sekian buletin utama. Terus dapatkan berita penting dalam dan luar negara di aplikasi Tonton. Daftar percuma sekarang dan saksikan live TV di Tonton. Kami tinggalkan anda dengan pameran Forever is Now di Piramid Giza yang menggabungkan sejarah purba Mesir dengan sentuhan seni moden. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.